pemerintahan Khulafaur Rasyidin ni sebenarnya sangat unik sebab khalifah itu dia bukan macam raja. Khalifah tidak berkuasa mutlak. Sebab apa? Sebab khalifah mempunyai penasihatnya tersendiri daripada sahabat dan juga rakyat dia sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Bersama dengan saya sekarang ni ialah merupakan Ustaz Mukri Nizam yang merupakan penulis kepada buku depan saya ni, iaitu Khulafa Ar-Rasyidin. Betul ke tajuk dia? Betul. Khulafa Ar-Rasyidin, sebab ada yang ejek Ar-Rasyidun kan. Jadi untuk pengetahuan anda semua, Saudara Mukri Nizam juga merupakan penulis konten ke page Pecet dekat laman web kami dan juga merangkumi media sosial kami. Beliau biasanya menukilkan topik yang berkaitan dengan sejarah Islam lah, sesuai dengan kepakaran beliau, yang juga memiliki tauliah mengajar sirah daripada Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Betul? Betul. Jadi tanpa berbasa-basi, soalan pertama saya untuk Saudara Mukri pada hari ini, kenapa Saudara Mukri menulis Khulafa Rasyidin? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tamin bil khair. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Berkenaan dengan soalan daripada saudara Helmi tadi, ni sahabat saya ni. Kenapa saya memilih tajuk Khulafa Ar-Rasyidin? Yang pertamanya, untuk pengetahuan semua, sebenarnya tajuk Khulafa Ar-Rasyidin ni merupakan antara salah satu silibus dalam pembelajaran dalam silibus pendidikan Islam dan juga pendidikan syariah Islamiah, tingkatan 4 atau tingkatan 5. Jadi ini merupakan asas kepada penulisan saya, sebab sebelum ni saya pernah mengajar di sekolah menengah swasta. Jadi mereka ramai dalam kalangan pelajar sekolah menengah kita ni, dia minat sejarah Islam. Dia memang minat sejarah Islam seperti Khulafa Rasyidin ke, Umayyah, Utsmaniyah, Abbasiyah dan sebagainya. Tetapi mereka tidak tahu apa yang mereka pelajari di dalam tajuk-tajuk dan topik-topik tersebut. Jadi melihat hal ini, jadi saya rasa macam apa kata kalau saya menulis tentang sebuah khalifah, iaitu Khulafa Ar-Rasyidin, yang saya mudahkan kontennya, yang saya mudahkan isinya, yang juga saya masukkan di dalamnya beberapa perteminda dan sebagainya untuk memudahkan para pelajar kita ni untuk mendalami lebih dalam berkenaan Khulafa Ar-Rasyidin. Yang keduanya, berkenaan dengan Khulafa Ar-Rasyidin ini merupakan sebuah model pemerintahan yang mana berbeza dengan kekhalifahan yang berikutnya lah. Di dalam Khulafa Ar-Rasyidin kita ada Khalifah Abu Bakar, Umar dan Uthman dan Ali. Mereka semua membawa pembawaan yang berbeza dalam pemerintahan mereka. Jadi itulah antara asas lah kenapa saya ingin menulis buku bertajuk Khulafa Ar-Rasyidin ini. Okey, itu soalan pengenalan kita lah untuk Khulafa Ar-Rasyidin. Jadi kepada anda semua, kalau anda berminat untuk membeli Khulafa Ar-Rasyidin, boleh tengok dekat description bawah ni, kami ada letakkan pautan kepada pembelian buku kami ini. Itu yang pertama lah. Okey, permulaan kita dah tahu dah. Kita dah kenal siapa saudara ataupun Ustaz Mukri Nizam. Kita dah tahu kenapa dia menulis buku ni. Rupa-rupanya Ustaz pernah mengajar sekolah menengah swasta. Apa beza sekolah menengah swasta dengan biasa? Ni soalan telingan lah sikit, sebab kita nak panjang podcast kita kan. Sekolah menengah swasta dan sekolah menengah biasa, dia sama je. Membezakannya adalah yuran. Yuran bayaran. Kalau sekolah mahal tak? Agak bayar lah juga, mahal juga. So maknanya gaji banyak lah, kurang je. Begitu. Dia bezanya dari segi yuran saja. Kalau sekolah menengah biasa, dia aliran perdana lah, sekolah menengah biasa. Kalau silibus sama ke apa beza? Silibus yang sama. Okey. Itu soalan kita nak sering, kita tak nak serius-serius, sebab itu hari ada yang komplain apa serius sangat, pasal dia cakap santai sangat. Jadi kita cuba sederhanakan lah kita punya perbincangan kita pada hari ini. Okey Ustaz, apa yang membezakan Khulafa Ar-Rasyidin dengan dinasti-dinasti lain dalam tamadun Islam? Kita ada Ar-Rasyidun, lepas tu diikuti oleh Umayyah, lepas tu diikuti oleh Abbasiyah, lepas tu diikuti oleh Utsmaniyah. Ini kita tak cerita tentang Fatimiyah, kita tak cerita Umayyah dekat Andalusia, Spanyol. Kita tidak bercerita tentang apa kerajaan-kerajaan Islam yang lain yang merupakan kerajaan kecil. Jadi apa yang membezakan Khulafa Ar-Rasyidin dengan kerajaan-kerajaan Islam yang lain ni?
Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk membezakan kerajaan-kerajaan Islam yang Khulafa' Rashidin dengan dinasti-dinasti Islam yang lain adalah terletak kepada pemilihan pemimpinnya ataupun pemilihan khalifahnya. Kalau kita tengok, Khalifah Abbasiyah, Umayyah dan Utsmaniyah mempunyai pattern pelantikan khalifah yang sama, iaitu melalui kaedah monarki, iaitu penerusan daripada ayah kepada anak ataupun mungkin daripada pakcik kepada anak buah dan sebagainya. Mereka mempunyai pertalian darah yang sangat dekat. Tetapi berbeza pula dengan Khulafa' Rashidin. Kaedah pelantikan mereka ini dikatakan berbeza bagi setiap khalifah. Misalnya kita tengok, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dilantik melalui kaedah syura. Yang di mana kita tahu, ada dalam buku saya ada bahaskan benda ni, yang di mana berlakunya perbincangan di antara umat Islam, iaitu kaum Muhajirin dan Ansar di Saqifah Bani Sa'idah untuk melantik seorang pemimpin bagi menggantikan khalifah selepas daripada kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu antara perbezaannya. Yang kedua, kita tengok kaedah pelantikan Khalifah Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ini antara perbezaan juga di antara dengan Khalifah Abu Bakar. Khalifah Abu Bakar dilantik melalui kaedah syura, manakala Khalifah Umar dilantik melalui kaedah penamaan calon. Yang membezakannya. Kemudian berbalik kepada khalifah seterusnya, iaitu Khalifah Utsman, iaitu melalui kaedah syura juga, tetapi syura yang dibuat oleh Khalifah Umar untuk melantik Khalifah Utsman, dia terhad kepada 6 orang sahaja. Kalau berbeza dengan Khalifah Abu Bakar mempunyai 2 kelompok, iaitu Muhajirin dan Ansar. Kalau Khalifah Umar pula mengecilkan lagi skop pemilihan khalifah, iaitu itulah membezakan antara Khulafa' Rashidin dengan khalifah-khalifah dinasti yang berikutnya. Ali macam mana pula? Khalifah Ali dia special case. Special case. Sebab apa? Sebab isunya semasa pemerintahan Sayyidina Utsman berlaku satu kekacauan. Tu nanti ada rasanya So kekacauan tu menyebabkan pelantikan Ali. Khalifah Ali menyebabkan ketiadaan umat Islam di Madinah, menyebabkan huru-hara dan kacau di kota Madinah. Jadi disebabkan itu perlunya ada seorang pemimpin untuk mengembalikan ketenteraman tersebut. Disebabkan itulah Khalifah Ali dipilih untuk menjadi khalifah atas sebab maslahah. Jadi tadi Ustaz ada sebut tentang musyawarah kan Ustaz? Bolehkah kita katakan musyawarah ni adalah juga elemen demokrasi dalam Khulafa' Rashidin? Okey, kita kena tengok dulu apa tu demokrasi. Demokrasi tu adalah, kita tahu secara umumnya adalah melalui suara umum, suara rakyat, suara ramai lah dia katakan. Okay, kita tengok pada Khulafa' Rashidin, iaitu melalui pilihan syura. Nak kata sama, tidak sama. Nak kata berbeza pun tidak berbeza. Okay, jadi dia merupakan Khulafa' Rashidin ataupun syura ni merupakan satu, kalau kita panggil demokrasi kan, demokrasi. Kita ambil contoh di negara kita. Di negara kita kan, demokrasi berparlimen. Ahli-ahlinya dipilih oleh rakyat. Ahlinya dipilih oleh rakyat. Tetapi syura ini adalah rakyat itu sendiri. Rakyat itu sendiri. Jadi kira macam demokrasi terus direct kepada rakyat lah. Betul. Macam Greece lah. Begitu. Jadi kita tengok bagaimana kita tengok Khulafa' Rashidin pelantikan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Tidak ada orang-orang istimewa. Tidak ada orang istimewa. Yang datang itulah yang memilih. Dan juga kita tengok ada satu kaedah pelantikan melalui syura ini adalah melalui kaedah bai'ah. Kaedah bai'ah. Kaedah bai'ah ini adalah yang mana setiap orang perlu membai'ah, perlu bersetia. Tuntutan bai'ah itu. Sebab itu kalau kita tengok dalam pelantikan Khulafa' Rashidin, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, mereka selepas daripada menamakan calon Khalifah Abu Bakar, kalau kita lihat dalam sirah, semua sahabat-sahabat bahkan Muhajirin dan Ansar semua bersalam dengan Khalifah Abu Bakar. Jadi ini bukan melibatkan sebagai sesetengah pihak sahaja, tetapi ia melibatkan seluruh pihak dalam negara. Kalau macam tadi Umar, boleh kita katakan bahawa dekat situ kita boleh nampak bahawa 6 orang yang dipilih itu adalah mewakili rakyat pula kan? Itu mewakili rakyat. Itu kaedah yang berbeza. Kaedah berbeza. Itu kalau mungkin kita boleh panggil tak? Panggil apa? Representative demokrasi? Mungkin boleh. Okey. Itu soalan permulaan kita. Jadi Ustaz, orang dah kenal macam mana proses pelantikan Khulafa' Rashidin yang berbeza. Ada yang dari rakyat, ada yang ada perwakilan. Betul, ada yang uniknya Khulafa' Rashidin itu melalui pelbagai kaedah pelantikan. Itulah uniknya. Okey, Ustaz, kita terus kepada apa? Bila kita sebut pasal Khulafa' Rashidin ni, dia ada empat
tokoh lah yang memerintah. Yang 4 ini ialah Abu Bakar As-Siddiq, Umar Al-Khattab, Uthman Al-Affan dan juga Ali bin Abi Talib. Jadi Ustaz, saya punya persoalan ialah soalan saya khusus tentang tokoh-tokoh ni. Yang pertama, kita tahu bahawa Abu Bakar As-Siddiq adalah seorang tokoh khalifah yang sangat tegas dengan golongan murtad dan juga yang tidak membayar zakat. Betul. Apa yang boleh kita belajar daripada prinsip kestabilan dan akidah daripada tindakan Abu Bakar ni? Okey. Saya suka bila kita bercerita tentang Khalifah Abu Bakar As-Siddiq ni, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq ni merupakan seorang khalifah yang mana kita tahu kalau tidak ada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq ni, kerajaan Islam boleh runtuh serta-merta. Kerana apa Khalifah Islam boleh bertahan pada era Khulafa' Rashidin? Kerana prinsip beliau. Kita tengok ada 2 contoh prinsip yang kita boleh ambil. Antaranya prinsip penghantaran tentera Islam setelah daripada kewafatan Rasulullah SAW, iaitu penghantaran pasukan Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid. Sebenarnya penghantaran pasukan Usamah bin Zaid itu, kalau kita lihat secara literalnya, kan, kalau kita tengok Islam dah lah berpecah belah. Sebab apa? Sebab Islam masa tu dah lah hanya 3 kota saja yang bersyahadah, iaitu Mekah, Madinah dan Taif. Selain daripada tu semua dah. Taif waktu tu bersyahadah. Ya. Walaupun sedangkan Taif dalam yang malaikat Jibril. Sebab itulah doa Nabi SAW. Itulah antara doa Nabi, bahawasanya Nabi kata akan datang daripada anak keturunan mereka ni akan menjadi pembela Islam. Itulah sabda Nabi. Jadi 3 kota ini, Mekah, Madinah dan Taif. Selain daripada 3 kota itu, semua dah kita panggil sebagai murtad dan juga tidak mahu membayar zakat dan juga tidak mahu berbaiat kepada Khalifah Abu Bakar. Jadi bayangkan, di kala kekacauan itu, Khalifah Abu Bakar masih bertegas nak menghantar pasukan Islam ke perbatasan Rom. Jadi sahabat-sahabat kata, kita ni dah lah tengah lemah, kita hantar pula. Tapi kalau kita fikir secara kita panggil sebagai strategi, sebenarnya itu adalah nak membuktikan bahawa Khalifah Islam tidak mati. Khalifah Islam tidak lemah. Pewarisan ataupun warisan kerajaan Islam tinggalan Rasulullah SAW masih ada dan masih kukuh. Boleh kita panggil preemptive strike tak? Sebab dalam perpecahan tu memang Rom dengan parti bila monster boleh attack, sebelum attack kita attack dulu. Betul. Itu kita akan bahas nanti. Itu dalam Khalifah Umar. Okey. Itu dalam era Khalifah Umar. Jadi maknanya kat sini, kalau secara maklum, Rom dan Parsi memang dah bermusuh dah lama dengan kerajaan Islam, even daripada zaman Rasulullah SAW lagi. Jadi Khalifah Abu Bakar As-Siddiq bertegas dengan prinsip dia. Dia kata ada satu hadis yang menceritakan tentang ketegasan Khalifah Abu Bakar ni. Bahkan dia kata, kalau aku diterkam oleh haiwan buas sekalipun, aku tidak akan berganjak daripada keputusan Rasulullah untuk menghantar pasukan Usamah bin Zaid ini ke perbatasan. Jadi itu prinsip yang pertama kita boleh ambil daripada Khalifah Abu Bakar. Yang keduanya, prinsipnya adalah kita tengok daripada ketegasannya dalam menghadapi pasukan Riddah. Khalifah Umar, Sayyidina Umar masa tu pernahlah bincanglah nego dengan Khalifah Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, mereka ni cuma tak bayar zakat je. Mereka ni cuma mungkin kita boleh nego dengan diorang ni supaya kembali kepada ajaran Islam yang sebenar. Tapi Khalifah Abu Bakar kata apa? Mereka ini telah melanggar perintah Allah. Jadi mereka ini kita dah bagi amaran. Tetapi mereka tetap menolak. Jadi Khalifah Abu Bakar kata, kita hapuskan mereka terus. Ini adalah salah satu ketegasan. Dan ketegasan Khalifah Abu Bakar ini bertempat. Kerana apa? Kerana kalau kita berlembut lagi dengan pasukan-pasukan Riddah ni, dikatakan dalam buku saya ada ceritakan bagaimana kekuatan pasukan Riddah masa tu, iaitu Musailamah Al-Kadzab, mencecah 40,000 orang. 40,000 pasukan. Bayangkan kalau 40,000 tu, kalau kita tidak basmi dengan segera, akan lenyaplah umat Islam masa tu. Dia akan berkembang kan? Betul, dia akan lebih berkembang dan akhirnya menghapuskan pasukan Islam di kota Madinah. Itu yang pertama. Bila mana kita sebut tentang ketegasan juga, kita lihat bahawasanya prinsip Khalifah Abu Bakar As-Siddiq ni, kita dapat lihat hasil daripada beliau bersama dengan keimanannya bersama dengan Rasulullah SAW, iaitu sifat As-Siddiq. Kita lihat prinsipnya, bahkan ketika kaum Quraisy mempersendakan Rasulullah ketika peristiwa Isra' dan Miraj, Sayyidina Abu Bakar ni masih tetap dengan pendirian. Itu asas kepada pendirian Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Okey, tu Khalifah Abu Bakar, kita punya ringkasan soalan. Jadi kita ke Khalifah Umar. Dia Khalifah Umar tadi ada sebut pasal preemptive strike. Saya simpan dulu. Khalifah Umar kita tahu merupakan seorang yang digelar sebagai simbol keadilan. Umar Al-Faruq, ya, simbol keadilan. Dalam konteks hari ini, bagaimana pendapat Ustaz keadilan Umar boleh dijadikan model pentadbiran moden? Okey. First, kita nak tengok Khalifah Umar Al-Khattab ni, kita lihat
cara dia execute pentadbiran ataupun execute undang-undang tu. Undang-undang yang macam mana Khalifah Umar buat? Khalifah Umar melaksanakan pentadbiran tanpa memilih bulu. Undang-undang ataupun hukuman yang dikenakan, dia tidak kira siapa dia. Bahkan dia bersempena dengan sebuah hadis Rasulullah SAW. Ada sebuah hadis yang menyatakan bahkan Sayyidatina Fatimah, iaitu anak anda baginda SAW sendiri, baginda SAW bersabda, kalaulah anak anda Fatimah sendiri mencuri, dia akan potong tangan. Ini adalah asas kepada keadilan Islam. Dia sebenarnya keadilan Islam tidak mengira siapa pun dia. Jadi kita tengok keadilan ini diterapkan oleh Khalifah Umar. Bagaimana? Kita dapat lihat ada satu contoh. Ada peristiwa yang berlaku ketika Sayyidina Amr al-As menjadi gubernur Mesir. Ada berlaku perlumbaan kuda di antara anaknya dengan rakyat Mesir. Dan perlumbaan itu dimenangi oleh orang Mesir itu. Dan anak Amr al-As kalah. Jadi anak Amr al-As ni buat apa? Dia pergi ketuk kepala anak orang rakyat biasa Mesir itu. Jadi rakyat biasa Mesir ni, dia orang yang biasa, orang Marifin. Jadi dia buat apa? Dia pergi adukan perkara ini kepada Khalifah Umar. Khalifah Umar kata apa? Dipanggil dua-dua. Bapa dengan anak dia sekali. Khalifah Umar panggil Amr al-As dengan anak dia sekali ke Madinah. Nampak tak? Itu. Walaupunlah Khalifah Amr al-As ni dikatakan seorang sahabat dan juga gubernur Mesir, tetapi Khalifah Umar tidak memilih bulu. Betul, ada hukuman apa tak? Ada hukuman. Khalifah Umar kata kita kenakan kisos. Hukum, maksudnya anak Mesir tadi tu ketuk balik kepala dia. Dan kapal dia pun masuk dalam kisah. Dan juga Khalifah Umar kata apa? Dengan kisos, kisah betul. Dan juga Khalifah Umar memerintahkan apa? Kau pukul kepala bapak dia sekali. Sebab apa? Sebab bapak ni tak terjaga anak dia. Dan juga dia menggunakan pangkat dia untuk kelebihan dia sendiri. Jadi ini nak menceritakan bahawasanya Khalifah Umar ni dia nak mengexecute mana-mana undang-undang, dia tidak memilih bulu, tidak memilih mana-mana. Kita dapat lihat juga ada satu peristiwa ni, keadilan Umar ni bukan setakat kepada rakyat dia, tetapi kepada dirinya sendiri. Dan ini pernah jadi satu komen kepada pembantu Khalifah Umar sendiri. Dia kata apa? Wahai Umar, sejak engkau menjadi khalifah ni, kita bukan makin kaya, kita makin miskin. Sebab apa? Sebab tidak ada makanan apa yang nak kita makan dekat rumah ni. Pernah satu ketika dekat rumah Sayyidina Umar tidak ada makanan ataupun susu untuk diminum. Jadi pembantu dia ni, dia pergi perah kambing ataupun unta, tak saya, daripada hasil unta zakat. Kambing zakat. Haiwan peliharaan zakat tu lah. Kemudian Khalifah Umar minum. Dan dia rasa susu yang diminum tu berbeza rasanya dengan susu yang dia biasa minum. Susu peliharaan dia lah. Jadi dia tanya pembantu dia, ni susu dari mana kau dapat ni? Jadi pembantu dia kata, aku dapatkan susu kambing ni atau susu ternakan ni daripada hasil daripada haiwan ternakan zakat. Terus serta-merta Khalifah Umar memuntahkan balik segala apa yang diminum tadi. Nampak tak kat sini? Kat sini nak ceritakan bahawasanya Khalifah Umar ni bukan sekadar seorang khalifah yang tegas kepada orang bawahannya dan juga pelaksanaannya kepada setiap orang, tetapi kepada dirinya sendiri. Sebab apa? Sebab untuk menjadi pemimpin, dia bermula pada diri sendirilah dulu. Baru dia boleh mengeducate orang lain. Sebab itu bila mana kita ada jelmaan dalam Khalifah Umar iaitu Umar Abdul Aziz, dia membawa model keadilan yang sama. Betul. Jadi kalau kes yang Umar Abdul Aziz tu seronok. Bayangkan isteri Umar Abdul Aziz yang kaya tu, dia pulangkan semuanya perhiasannya. Kata, aku tak nak bertanggungjawab benda ni ke akhirat. Dia pulangkan semua perhiasan isteri dia. Perhiasan, gelang, rantai, dia pulang kepada Baitul Mal. Baitul Mal. Baitul Mal terus. Baitul Mal. Dan rumah dan juga tunggangan Umar Abdul Aziz sangat sederhana. Tunggangan Umar Abdul Aziz dikatakan cuma keldai ataupun kuda. Dia sangat sederhana. Itu yang katakan Umar Abdul Aziz merupakan jelmaan Khulafaur Rasyidin yang kelima. Dia cakap pasal Umar ni, saya ingat satu kisah Ustaz. Mungkin Ustaz boleh elaborate tentang bagaimana seorang Raja Parsi yang jadi tawanan, yang dibawa gubernur. Saya rasa mungkin gubernur, sekretari gubernur Parsi yang dibawa jadi tawanan. Dia sampai ke kota Madinah. Dia mencari mana istana orang yang telah menjatuhkan dua empayar besar. Tiba-tiba akhirnya ditunjuk pada orang Madinah. Umar tengah berlindung bawah pokok. Rumah dia tengah tidur. Tengah tidur. Rumah dia sangat sederhana Ustaz. Okay. Dia kisah ni, dia tak saya Hurmuzan ataupun Hurmuzan, Panglima Parsi masa tu. Dia datang untuk membincangkan soal perdamaian lah di antara pihak Parsi dan pihak kerajaan Islam. Dia datang ke Madinah. Dia expect
tinggi lah Madinah ni, macam Kota Madain yang ada air pancur yang di mana-mana, istana yang menjulang tinggi, bangunan yang gah-gah dan sebagainya. Tapi sampai ke Kota Madinah sangat sederhana. Kemudian dia tanyalah kepada orang-orang sekitar, wahai orang Madinah, wahai tuan, kat mana istana Umar? Istana Raja, istana Raja Umar. Raja Umar, dia tak panggil khalifah, dia panggil Raja Umar. So orang Madinah tu pelik. Raja Umar, siapa Raja Umar? Sebab dia tak panggil raja, dia panggil khalifah. Jadi kalau ditukar soalan, di manakah rumah pemimpin kamu, ketua pemimpin kamu? Okey, dia tunjuk dekat sebuah tempat, masjid lah sini, Masjid Nabawi. Dia kata, dia expect rumah Umar ataupun istana Umar sebuah gedung yang tinggi, ibarat macam istana Kisra Parsi, istana Kaisar Rom yang sangat hebat dan agung dan gah pada waktu itu. Sebab Khalifah Umar ni dikatakan meruntuhkan dua kerajaan ini dalam pertempuran Yarmouk dan pertempuran Qadisiyah. Jadi kekayaan tu mesti dikaut oleh raja dulu, sebab itu konsep dahulu. Raja dapat dulu, baru agih kepada rakyat. Itu. Jadi dia expect, mesti rumah khalifah besar ni. Tapi dia tunjuk sebuah masjid yang sangat sederhana. Yang mana kita tahu Masjid Nabawi pada era Rasulullah dan sampai zaman Sayyidina Uthman merupakan binaan yang sangat sederhana. Dibina daripada atapnya, daripada dalam daun kelapa kurma dan sebagainya. Jadi dia tengok, ini serius lah, ini istana Umar. Lepas tu dia kata, okey, tak kisahlah, mungkin dia duduk singgah je kan. Dia tanya, okey, di mana Raja Umar, Khalifah Umar? Tu dia tunjuk kat bawah tu. Tengah berbaring, beralaskan pasir. Tidak beralaskan sutera, tidak beralaskan kapet yang sangat indah, tetapi cuma beralaskan padang pasir yang berdebu. Itu Khalifah Umar. Kemudian Khalifah Umar sedang tidur dengan nyenyak. Mungkin waktu tu tengah hari, Qailullah kita panggil. Ada satu tidur sunnah yang dipanggil sebagai tidur tengah hari, Qailullah. Patutlah aku saya call ustaz tengah hari, ustaz tak bangun nak tidur. Tidur tengah hari. Sunnah. Dan itu antara sunnah lah. Kalau ni antara khasiat tidur sunnah ni, Qailullah ni, dia boleh berjaga malam. So itu antara sunnah Nabi. Berjaga malam kita kena ingat, bukan tengok Netflix dah. Orang kat tu. Berjaga malam untuk beribadah kepada Allah. Tahajud dan sebagainya. Itu saranan sunnah Nabi. Itu Qailullah, tidur tengah hari. Jadi dia tengok Khalifah Umar tengah Qailullah. Dan di bawah tu. Jadi inilah satu perbezaan bagi Hurmuzan yang menyatakan, aku tidak pernah melihat raja ataupun khalifah sehebat Umar. Yang mana dia daripada sebuah kerajaan yang besar, dia pernah melihat istana Kisra-nya Parsi, dia pernah melihat istana Kaisar Rom, tapi dia tidak melihat raja yang sederhana ini. Sebenarnya banyak kisah kesederhanaan Umar ni. Kalau kita tengok, kita boleh imbas balik, ingat tak masa peristiwa penaklukan Baitul Maqdis? Ingat tak? Dia marah waktu tu, dia marah Muawiyah pakai baju mewah. Dia bayangkan, dia datang ke Baitul Maqdis untuk menerima kunci daripada Patriarch Sophronius. Untuk mendapat kunci Baitul Maqdis, dia pakai baju yang sangat sederhana, camping. Jubah cuma camping dia. Lepas tu, kalaulah sebuah rombongan diraja tu, dia dah khalifah, mesti dia bawa ratusan pengawal di belakangnya. Ratusan, bahkan tentera yang sasa-sasa. Mungkin UTK ke, tindakan khas dan sebagainya. Di belakang Khalifah Umar. Tapi tidak. Khalifah Umar cuma bawa seorang pembantu saja, naik unta, dan juga unta tu dia naik dengan pembantu dia gila-gila. Okey, 100 meter aku, 100 meter engkau. 100 meter satu. Dan kebetulan, sampai ke gerbang Baitul Maqdis tu, kebetulan giliran pembantu dia di atas. Dan Khalifah Umar di bawah menarik unta. Jadi, masuk seluruh penduduk Baitul Maqdis masa tu daripada kalangan bangsa Rom terkejut. Inikah khalifah ataupun inikah pemimpin yang nak mengalahkan kami dalam pertempuran Yarmouk. Jadi itu antara zuhudnya ataupun rendahnya hati Khalifah Umar. Meskipun dia ni merupakan kita tahu dia Rasulullah SAW dan Sayyidina Umar ni ada pertalian. Antaranya anak kepada Khalifah Umar ni, Hafsah binti Umar, berkahwin dengan Rasulullah. Jadi secara mudahnya Rasulullah ni adalah menantu kepada Khalifah Umar. Walaupun Sayyidina Umar ni dijamin syurga, tetapi still dia menjaga hatinya, menjaga dirinya menjadi khalifah yang sangat adil, amanah. Kita dah Umar ni panjang betul lah kita timbang. Tapi kita kena ada special hajj lah podcast pasal Umar next time. Jadi Ustaz, soalan saya ketiga ialah ketika zaman Khalifah Uthman bin Affan. Kita tahu Uthman adalah
seorang yang sangat-sangat dermawan. Uthman juga adalah orang yang mengumpulkan masyaf Al-Quran kan. Dia yang kumpulkan musyaf kan. Al-Quran akhirnya dibukukan. Lepas tu kita panggil Rustam Uthmani. Tetapi pada zaman Uthman juga kita dibayangi dengan konflik yang membawa kepada fitnah pertama, perang saudara pertama dalam sejarah Islam. Mungkin Ustaz boleh bagi ulasan yang adil tentang apa yang berlaku pada zaman Uthman dan beranjak kepada Ali. Sebelum saya, dalam buku saya dan setiap wacana saya, bila mana kita membahaskan tentang para sahabat Rasulullah SAW, kita perlu berhati-hati dengan lisan. Sebab apa? Sebab mereka ini sahabat. Banding dengan kita ni orang biasa. Dan Allah SWT sebut, Allah SWT sebut, tilka ummatun qad khalat laha ma kasabatum lakum ma kasabatum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Allah tak tanya apa yang mereka buat. Allah tak akan tanya apa yang mereka berperang ke, mereka berbunuh ke sekalipun. Dia tidak ada kaitan dengan kita. Allah tak akan tanya apa perbuatan mereka kat kita. Dan ada satu lagi dalil dalam Al-Quran, wasabiqun al-awwalun radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah redha kepada mereka dan mereka juga redha kepada Allah. Jadi mereka ini dah selesai hubungan mereka ataupun urusan mereka dengan Allah. Jadi apa hak kita sebagai orang yang datang terkemudian, bukan salafus salih, bukan salaf sekalipun, bahkan juga bukan tabi'in dan bukan daripada kalangan sahabat sekalipun, kita nak membahaskan keburukan ataupun buruknya para sahabat ajma'in. Itu yang first stand kita. Okay, bila mana kita menyebut tentang isu konflik dalam era Khalifah Uthman ni, Khalifah Uthman ini memerintah selama 12 tahun. 6 tahun pertama merupakan tahun kemakmuran. Tahun kemakmuran tu macam mana? Kita lihat dalam era 6 tahun yang pertama ni macam-macam berlaku. Antaranya perkembangan tentera armada Islam. Tak pernah-pernah Islam daripada zaman Rasulullah sampai zaman Sayyidina Umar ada tentera laut itu sendiri. Jadi pada era Khalifah Uthman ditubuhkan sebuah armada laut. Kerana apa? Kerana sempadan Islam masa tu, iaitu kalau kita lihat di Palestin sekarang, boleh sebut Palestin, dan juga di seberangnya ada Pulau Cyprus. Bayangkan umat Islam di Palestin, di Syam masa tu, mereka mengatakan kepada gubernur bahawasanya mereka ni boleh mendengar salakan anjing di Pulau Cyprus. Maknanya nak kata dekatnya jarak di antara dua kota ni, dua tempat ni. Jadi disebabkan itu, melihatkan faktor-faktor ancaman ini, maka Khalifah Abu Uthman merangka sebuah armada laut untuk mengamankan laut berhampiran dengan negara-negara Islam. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kita lihat dalam era Khalifah Uthman ni, antara kita dapat lihat adalah pengumpulan mushaf Al-Quran. Bahkan jasa yang dilakukan oleh Khalifah Uthman ini bertahan sampai sekarang. Al-Quran yang kita baca sampai sekarang, Al-Quran yang kita pegang sekarang, Al-Quran yang kita hafaz sekarang adalah hasil daripada pengumpulan yang dibuat oleh Khalifah Uthman bin Affan. Yang itu dinamai sebagai Mushaf Uthmani. Okay. Kenapa berlaku? Kerana berlakunya perbezaan bacaan pada waktu itu. Dalam buku saya diterangkan lebih lanjut bagaimana perbezaan bacaan itu boleh berlaku. Ada ikut lahjah ini, lahjah ni. Akhirnya Khalifah Uthman kata kita kena ikut lahjah Arab Quraisy. Kerana apa? Kerana Rasulullah berasal daripada Arab Quraisy. Jadi diselaraskan semuanya. Jadi sebab itu kita pakai sekarang ni adalah daripada Khalifah Uthman punya pengumpulan, iaitu Mushaf Uthmani. Dan yang ketiga, pembangunan yang dibuat adalah pembinaan semula Masjidil Haram. Kalau kita lihat, asas Masjidil Haram ni sangat besar sampai sekarang. Tapi nak tahu tak, asas yang sebenarnya dibuat oleh Khalifah Uthman bin Affan. Bagaimana pembangunan itu, bagaimana pengambilan tanah itu dibuat oleh Khalifah Uthman dan akhirnya menjadi asas kepada pembinaan Masjidil Haram yang kita lihat luas sekarang. Itu asas dia. Lagi banyak lagi zaman Sayyidina Uthman, tapi kita fokus kepada 3 pada era pemerintahan. Dan 6 tahun yang kedua kita masuk kepada konflik, fitnah dan mihnah. Puncanya siapa? Kalau kita kenal dalam sejarah Abdullah bin Sabah. Yahudi. Ini dia membawa cerita yang pelbagai, cerita buruk lah. Antaranya Sayyidina Uthman menggunakan harta zakat. Sayyidina Uthman menggunakan keluarganya sebagai gubernur di secertain tempat. Beberapa fitnah lain, antaranya Khalifah Uthman membakar Al-Quran. Jadi sentimen-sentimen ini kita kena faham tau. Dalam propaganda, boleh juga seni propaganda sebenarnya, buku seni propaganda. Dalam propaganda ada satu benda yang kalau kita mainkan memang akan sup dengan otak. Ada benda tipu yang diulang berulang-ulang kali, akhirnya dan disulami dengan agama. Dan disulami dengan agama. Akan jadi kebenaran. Mereka sulam kebenaran tu
sampaikan mereka melupakan hakikat sebenarnya bahawa Uthman itu seorang sahabat Nabi. Seorang, apa kita panggil sebagai Dhu Nurain, pemilik dua cahaya mata Rasulullah. Mereka buat fitnah tu sampai mereka melupakan siapa yang mereka kata tu. Mereka kata, kenapa Khalifah Uthman bakar Al-Quran? Bukankah Al-Quran ni merupakan sebuah perkataan yang mulia, kenapa dibakar dan sebagainya. Dan juga kita lihat, Khalifah Uthman menggunakan harta zakat. Khalifah Uthman menggunakan isu, menggunakan keluarganya sebagai gubernur-gubernur, menaikkan isu kronisma. Jadi benda-benda ini disulami dengan... Yang bakar Quran tu cerita apa? Okey, bakar Al-Quran tu dia sebenarnya bakar mushaf yang lebihan-lebihan tu. Lebihan-lebihan yang mana tidak daripada unsur Uthmani. Oh. So jadi yang lebih-lebih Dia nak tu seragamkan. dia nak seragamkan. Mushaf Uthmani tu yang selain daripada mushaf Uthmani tu terpaksa dihapuskan. Sekarang lah kita lupuskan dengan cara yang elok. Itu je. Tapi isu tu dimainkan. Itulah yang membuatkan Khalifah ramai orang terpengaruh. Dan ini first time umat Islam terkena dengan fitnah ini. Jadi ramai. Kalau kita lihat, antara yang terkena dengan fitnah ini adalah anak Sayyidina Abu Bakar sendiri. Muhammad bin Abu Bakar. Tapi itu Muhammad bin Abu Bakar ni dia sempat bertaubat. Sempat berundur daripada konflik ni awal-awal. Dia cuma terpengaruh. Tapi bila mana Sayyidina Uthman kata satu kataan, kalaulah bapak kau tahu apa yang kau buat ni. Jadi Sayyidina Muhammad bin Abu Bakar ni terus berundur daripada kerumunan tu. Oh, jadi, di masa tengah kepung. Tengah kepung rumah Sayyidina Uthman tu, dia ada. Jadi Sayyidina Uthman kata, kalaulah bapak kau tahu ni, mesti malu ni. Macam itulah cerita dia. Jadi itu. Jadi bila mana fitnah tu dah berleluasa, bahkan menghimpunkan daripada Syam, daripada Mesir, daripada Iraq dan sebagainya, seluruh jajahan Islam datang merusuh ke kota Madinah. Dan diorang perusuh-perusuh ni dia pandai tau. Dia merusuh time bila? Time orang pergi haji. Mana ada orang kat Madinah? Orang pergi haji. Jadi dia merusuh time haji. Jadi sebab itulah kenapa ada tanya, kenapa tak ada orang Islam ke yang protect Sayyidina Uthman? Tak, semua orang set time tu tak expect pun ada pembunuhan ke atas seorang sahabat Nabi yang sangat mulia. Bayangkan, pembunuhan ke atas sahabat Nabi yang mulia. Kita tak boleh brain benda tu. Kenapa orang Islam boleh sanggup membunuh sahabat yang mana mengahwini dua puteri Rasulullah? Tak ada siapa boleh jangka benda tu. Siapa yang bunuh tu? Siapa yang bunuh tu, itu kita dalam sejarah mereka tak pernah tahu siapa yang start menikam tu. Sebab pemberontak ni dia mengepung rumah Sayyidina Uthman, menuntut supaya Khalifah Uthman meletakkan jawatan. Macam turun Uthman. Tapi Sayyidina Uthman tak turun, tak letak jawatan. Sebab ada sebuah hadis Nabi SAW kata, wahai Umar, kalau dipakaikan satu baju ke atas kamu jangan tanggalkan dia sampai ajal datang. Baju tu mungkin diisyaratkan sebagai jawatan dia. Jadi Sayyidina Uthman bertahan dan para pemberontak ni dah mula gelisah. Kenapa gelisah? Kerana dia mendapat berita dan Islam daripada luar jajahan dah start nak datang ke Madinah. Tu macam dah start gelabah. Jadi mereka buat apa? Mereka buat tindakan di luar jangkaan. Mereka panjat rumah Sayyidina Uthman. Mereka ceroboh rumah Sayyidina Uthman. Jadi antara yang pertama mempertahankan Sayyidina Uthman ni adalah isteri kepada Sayyidina Uthman. Saya nama dia Nailah. Dia nak protect, terputus tangan isteri Sayyidina Uthman. Dan ketika itu Sayyidina Uthman sedang membaca ayat Al-Quran. Membaca Al-Quran. Ada saya rekodkan dalam buku saya. Kalau nak tahu lebih lanjut, ayat apa yang dibaca di dalam ketika sedang pembunuhan tu, boleh baca buku saya. Apa ayat yang sedang dibaca oleh Sayyidina Uthman ketika sedang ditikam oleh para pemberontak tu. Ada ayat dia. Dia tengah baca ayat Quran tu, dan ketika itulah Sayyidina Uthman ditikam oleh pasukan pemberontak ni. Dan pemberontak ni, kita tahu tidak ada, kita tak detect sebab dia datang dengan ramai. Dan kita tak boleh tanggungjawabkan dengan siapa-siapa. Sebab itu kalau kita tengok, ingat tak peristiwa Sayyidina Nabi Muhammad SAW dikepung oleh 12 orang pembunuh yang diupah oleh Abu Jahal untuk mengepung rumah Rasulullah ketika Rasulullah berhijrah tu. Kenapa diupah ramai-ramai? Kenapa tak upah seorang aja yang bunuh? Kerana kita tak Arab masa tu tidak boleh mempertanggungjawabkan siapa yang membunuh. Jadi itu yang digunakan kaedah tu. Jadi pembunuhan pun berlaku dan pemberontak ni lagi apa ini? Dah terbunuh khalifah pula. Jadi dalam keadaan huru-hara tu ada seorang sahaja yang boleh menjadi khalifah, iaitu Sayyidina Ali bin Abi Talib. Sebab apa? Sebab semua sahabat-sahabat pada waktu tu memang menolak. Sayyidina Sa'ad bin Abu Waqqas, Sayyidina Talha bin Ubaidillah, Sayyidina Zubair bin Awam, semua menolak.
Cuma ada satu je yang terpaksa menerima demi kemaslahatan umat pada waktu itu, iaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Tu secara ringkasnya lah konflik tu berlaku. Zaman Sayyidina Ali ni pula kita tahu dia terus berlaku konflik dengan Muawiyah. Dia berlaku konflik dengan bonda kita Sayyidatina Aisyah. Sampai berlakunya Perang Jamal yang mengakibatkan sahabat macam Talhah yang disebut tu wafat, Zubair wafat, dan seorang lagi siapa lupa? Ada 3 orang wafat kan? Allah, saya ingat 2. Zubair dengan Talhah. Tapi ingat yang tu. Jadi soalan saya Ustaz, apa pengajaran terbesar daripada cara Ali menangani pecahan ketika itu? Mungkin Ustaz boleh mulakan dengan ringkasan untuk orang tahu, dan bagaimana Ali punya cara tu kita boleh ambil pengajaran daripada dia menguruskan konflik pada ketika itu. Okey, saya konflik pada era Khalifah Ali ni kita lihat kita petik pepatah Melayu dulu, kata apa? Menarik rambut di dalam tepung, rambut tidak putus, tepung tidak berserak. Jadi itu antara kaedah yang kita boleh implikasikan dan boleh umpamakan kepada era Khalifah Ali bin Abi Thalib. Sebab apa? Sebab zaman tu dah sangat-sangat kacau. Sebab apa? Selepas daripada pembunuhan Sayyidina Uthman tu, ada bukti ataupun jubah daripada pembunuhan Khalifah Uthman itu dibawa ke Syam. Siapa Gubernur Syam? Muawiyah bin Abu Sufyan. Siapa Muawiyah bin Abu Sufyan? Merupakan sepupu rapat kepada Sayyidina Uthman. Jadi Sayyidina Uthman menuntut Muawiyah bin Abu Sufyan menuntut supaya diadakan hudud dan qisas lah, untuk menuntut supaya diberikan keadilan kepada Sayyidina Uthman bin Affan. Maksudnya, selagi mana tidak ada keadilan untuk Sayyidina Uthman, maka tidak ada bai'ah untuk Khalifah Ali. Betul. Okey, kita itu untuk Sayyidina Muawiyah dan Sayyidina Ali. Okay, kita masuk kepada front yang kedua, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha dan Sayyidina Ali. Sebenarnya isu antara Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha dengan Sayyidina Ali ni tak ada apa isu. Yang diisunya adalah golongan pemberontak ni. Okay, macam mana boleh berlaku? Sayyidatina Aisyah ketika melihat kekacauan di kota Madinah masa tu, Sayyidatina Aisyah dengan Zubair bin Awam, Talha bin Ubaidillah keluar daripada Madinah dengan apa? Supaya mereka ini dapat mengumpulkan pasukan, supaya mereka dapat kembali ke kota Madinah dengan kekuatan yang baru. Jadi niat asalnya nak menolong. Niat asalnya nak menolong Khalifah Ali untuk membasmi golongan pemberontak ni. Sebab golongan pemberontak ni dikatakan mengawal Madinah secara total. Jadi Sayyidatina Aisyah melihat situasi ni, kata, apa kata kalau aku kumpulkan pasukan untuk engkau wahai Ali, untuk kita bersihkan sembola kota Madinah ni. Jadi Sayyidina Aisyah dan Sayyidina Zubair dan Sayyidina Talha bin Ubaidillah keluar daripada Madinah menuju ke Kufah dan mengumpulkan pasukan. Okey. Lepas tu, bila mana macam tu, muncul fitnah yang kedua pula. Dia kata Sayyidina Aisyah ni sebenarnya nak mengumpul kekuatan untuk menyerang Sayyidina Ali. Jadi Sayyidina Ali pun of course lah macam, kenapa nak serang aku? Jadi Sayyidina Ali defensif lah. Defensif. Jadi Sayyidina Ali pun menghantar seorang wakil, Al-Qaqa' bin Amr At-Tamimi. Al-Qaqa' Amr At-Tamimi untuk tanya kepada Sayyidina Aisyah, kita ni sebenarnya nak buat apa? Awak nak buat apa sebenarnya? Nak berperang ke ataupun nak menolong Sayyidina Ali? Niat kami jelas. Sayyidina Aisyah kata kami nak menolong Khalifah Ali. Okey. Lepas tu damai antara dua pasukan tu, Sayyidina Ali dan Sayyidatina Aisyah. Okay, berdamai dah settle dah, berdamai. Tapi benda ni tidak sedap hatilah golongan pemberontak ni. Kata kalau diorang berdamai ni lagi kuat Khalifah Ali. Jadi pasukan pemberontak menyelinap dalam pasukan Khalifah Ali. Dia buat apa? Dia pergi serang pasukan Sayyidatina Aisyah. So once pasukan pemberontak ni menyamar sebagai pasukan Ali, menyerang pasukan Sayyidatina Aisyah, apa ekspektasi pasukan Aisyah? Dia kata, Ali menyerang kita, serang balik. Maka berlaku peperangan antara dua pihak tu. Yang asal berpuncanya daripada mana? Kesilapfahaman. Kesilapfahaman. Mereka tak detect siapa yang menyerang mereka sebenarnya. Silap faham. Mereka expect Sayyidina Ali menyerang mereka. Dan Sayyidina Ali pula melihat Sayyidina Aisyah menyerang mereka pula. Sebab pemberontak ni datang pada Khalifah Ali. Dia menyelinap dalam kelompok Khalifah Ali. Mereka menyerang pasukan Aisyah. Jadi Aisyah melihat Ali menyerang kita. Jadi Aisyah pun menyerang balik pasukan Ali. Dan Ali pun melihat, kenapa Aisyah serang kita? Kita serang balik. Dan berlaku perang. Berpunca daripada mana? Kesilapfahaman. Dan akhirnya berlaku perang Jamal yang mana mengorbankan dua sahabat yang mulia, Talha bin Ubaidillah dan Zubair bin Awam. Saya tak silap Talha dibunuh oleh Marwan Al-Hakim kan? Tombak beracun kan? Pendapat Ustaz tentang Marwan ni?
kenapa dia set pada Uthmaniyah tetapi dia bunuh sahabat Nabi, dan lepas tu dia ada kontroversi lain pasal Marwan. Dan akhirnya jadi khalifah juga kan. Ya, betul. Marwan ni jenis kontroversi dia agak complicated. Sebab apa? Bila kita sebut Marwan ni, dia ada isu. Contohnya dia pernah, tak salah saya, dalam ada satu isu dia pun buat, dia pernah diusir daripada Madinah. Tak salah saya, dia pernah diusir daripada Madinah. Tapi kemudian Sayyidina Osman mengampunkan dia. Itu antara isu yang dimainkan oleh pemberontak juga. Sayyidina Osman mengampunkan Marwan yang dihukum oleh Rasulullah. Ini tak ada masalah pun sebab dia khalifah, dia ketua negara. Hukum tu terletak pada dia. So dia bolehlah ampun tak siapa. Ibarat macam kuasa pengampunan dalam negara kita. Tak ada masalah pun. Okey, Marwan Al-Hakam ni, okey, isunya itulah dia. Dia ada beberapa isu yang mana Marwan Al-Hakam ni, kalau kita describe dia daripada keluarga Umayyah, macam mana nak describe dia ni pembunuh. Walaupun dia membunuh, dia mungkin saya masih husnuzon lagi. Mungkin masa tu dalam kekalutan. Saya masih bersangka baik. Mungkin kekalutan mungkin tak nampak. Saya berhusnuzon lagi. Sebab masa tu memang berlaku kekalutan yang sangat-sangat teruk, dan sampaikan diriwayatkan unta milik Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha ditikam. Dan Sayyidatina Aisyah tersungkur. Bayangkan punya teruk zaman tu. Jadi selepas daripada isu tu, maka Sayyidatina Aisyah pun kembali ke Madinah dan isu tu pun tutup. Seterusnya, untuk Muawiyah pula, berlaku isu perang Siffin yang di mana Sayyidina Ali sebenarnya dia ijtihad antara dua pihak ni. Khalifah Ali menuntut bai'ah untuk kestabilan dan Sayyidina Muawiyah menuntut keadilan. Dua-dua benda yang betul, ijtihad mereka. Jadi mereka dua ini menuntut benda yang sama-sama berat. Seorang menuntut keamanan dan kestabilan, seorang menuntut supaya keadilan. Kita tengok kenapa Sayyidina Ali tak buat. Bukan saja Sayyidina Ali tak nak buat keadilan untuk Sayyidina Osman. Bila kita kata hudud untuk hukuman bunuh ke atas orang yang membunuh, apa benda yang kita perlukan untuk mensabitkan orang membunuh? Saksi. Kita memerlukan saksi, kena bukti yang kukuh dan sebagainya. Tapi masa isu peristiwa pembunuhan Sayyidina Osman, kita tidak ada bukti yang kukuh. Sayyidina Ali cuba berusaha sedaya upaya untuk mencari bukti. Tapi lambat sikit lah. Sayyidina Muawiyah pula menuntut secara drastik, secara tuntas. Nak sekarang juga. Itu yang menyebabkan konflik dan akhirnya berakhir dengan perang Siffin dan seterusnya berakhir dengan majlis tahkim lah, mendamaikan antara dua pihak ni. Iaitu Sayyidina Muawiyah bin Abu Sufyan dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Itu secara ringkas. Jadi seringkan Ustaz. Okey, kita ke soalan seterusnya. Kita dah buat ulasan tentang 4 sahabat Nabi ni. Banyak seterusnya perbahasan. Jadi soalan saya adalah yang seterusnya adalah kita cuba rumuskan secara langsung 4 ni lah. Kalau dilihat dari segi gaya kepimpinan, bagaimana 4 khalifah ini menunjukkan keseimbangan antara mereka dalam aspek iman, politik dan kemanusiaan. Okay, baik. Setiap khalifah kan saya bahas kan? Okay, baik. Setiap khalifah ni, bagaimana mereka boleh menyeimbangkan antara iman, antara politik, antara ekonomi dan siasah mereka. Okey. Yang pertamanya, mereka menjadikan sebagai hadis Nabi ataupun sumber-sumber dalil sebagai asas kepada rujukan mereka. Mereka bukan macam kita kata memisahkan agama daripada kehidupan. Itu ataupun sebenarnya sekular. Memisahkan agama daripada kehidupan. Mereka tidak memisahkan agama daripada kehidupan. Mereka tidak memisahkan agama daripada politik, ekonomi, kesosial. Bahkan unsur agama itu menguatkan lagi politik mereka. Agama itu menguatkan lagi ekonomi. Sebab apa? Sebab kita tahu bangsa Arab ni, kalau tidaklah adanya Islam, kucalanan. Kata orang Kelantan kata kucalanan. Maksudnya apa? Maksudnya ekonomi mereka, kita tahulah bagaimana ekonomi kalau tidak ada Islam di tanah Arab tu, riba sebagainya. Jadi Islam datang memperkenalkan beberapa konsep. Antaranya murabahah, mudarabah, musyarakah dan sebagainya. Konsep-konsep ekonomi itu diterapkan di dalam ekonomi pada era Khulafaur Rasyidin. Berpandukan Al-Quran dan hadis dan juga ijtihad sahabat. Kemudian kita lihat juga penerapan agama di dalam politik dan juga kita lihat dalam sosial mereka. Bagaimana agama menjadi tunjang kepada segalanya. Dan juga kita dapat lihat selagi mana Khalifah Umar Al-Khattab ni memerintah, kita tahu Khalifah Umar ni dia banyak beradaptasi dengan sistem-sistem daripada Rom dan Parsi. Itu antara kelebihan. Dan kenapa kita lihat relevannya Khalifah Umar itu pada waktu itu. Khalifah Umar tidak kalau Khalifah Umar
itu pada era Khulafaur Rashidin, bangsa Arab ni memang kita kenal tidak mengenal apa itu sistem birokrasi. Arab memang tidak mengenal benda itu. Jadi Khalifah Umar membawa beberapa reformasi kepada pentadbirannya, meniru konsep ataupun model daripada Rom dan Parsi. Bagaimana percukaian, bagaimana ukuran tanah dan sebagainya. Dan konsep-konsep ini dibawa daripada Rom dan Parsi. Jadi inilah yang menyebabkan dan juga konsep-konsep ini juga diselarikan dengan iman, iaitu dalil Al-Quran dan Al-Hadis. Dan akhirnya melahirkan sebuah kerajaan Islam yang sangat adil dan toleransi. Bagaimana Islam tidak menindas kepada bangsa-bangsa lain ataupun tidak membezakan bangsa-bangsa dan tidak membezakan antara kaum dan agama. Selagi mana mereka mentaati pemerintah, selagi mana mereka tidak melakukan burah, selagi mana mereka tidak memberontak kepada kerajaan Islam, maka mereka akan tetap dilindungi oleh kerajaan Islam. Dan inilah asas kepada kestabilan kerajaan Khulafaur Rashidin dari segi aspek iman dan politik dalam era Khulafaur Rashidin. Tu ringkasan saya suka bagaimana adaptasi sistem daripada Parsi dan Rom, sebab kemudian pun saya rasa khalifah-khalifah terusnya pun banyak juga mengambil manfaat daripada tamadun-tamadun sebelum ini dan adunkan dengan imej Islam. Sebagai contoh Baitul Hikmah yang diambil daripada perpustakaan Parsi, Kondi Shapur dan juga perpustakaan Iskandariah dekat Mesir. Akhirnya dijadi Baitul Hikmah tu contohlah. Dan saya rasa tak sangka pula yang asas tu dimulakan oleh Khalifah Umar itu sendiri. Sebab Al-Quran sendiri mengajar kita supaya bertanya kepada orang. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyakan kepada mereka yang tahu jikalau kita tidak tahu. Itu Islam ajar kita. Jadi Islam ajar kita supaya bertanya kepada orang yang tahu. Pada era itu Arab memang kita tahu tidak ada sistem yang seragam untuk percukaian. Jadi pada era Khulafaur Rashidin ini Khalifah Umar menyeragamkan cukai dan sebagainya. Dan bahkan kita lihat asas kepada, kalau pernah baca trivia saya pernah tulis asas kepada Khalifah Umar pernah melaksanakan sebuah konsep undang-undang tanah semirip dengan Felda yang kita amalkan pada era Datuk Tun Abdul Razak. Konsep Felda tu Khalifah Umar sebenarnya pernah buat. Antaranya, kalau kita tengok konsep Felda ni, apa dia konsep Felda? Iaitu memberi tanah kepada rakyat miskin, membangunkan tanah tu, hasil tu bagi kepada negara, betul tak? Dan konsep itu sebenarnya dibuat oleh Khalifah Umar juga. Sebab kita tahu tanah jajahan pada era Parsi ni sangat-sangat luas. Parsi ni kita tahu bukan kecil anak macam di negeri Perlis, dia sangat luas. Iraq dan Iran dan sebagainya. Jadi tanah-tanah ini diberikan kepada orang-orang yang sanggup menguruskan tanah ni, ataupun kita sebagai Ahlul Ayyam. Mereka ni menguruskan tanah ini dan hasilnya ini akan diserahkan kepada kerajaan. Itu antara asas yang pernah dibuat oleh Khalifah Umar. Dan ini semuanya adaptasi daripada sistem Rom dan Parsi. Dan diselarikan dengan iman, iaitu agama. Okey. Soalan saya terusnya. Jadi biasanya saya rasa teringat lagi ketika mana Khalifah Umar kata apa, dia dapat jawatan, dia suruh orang luruskan dia macam pedang. Tu Khalifah Abu Bakar. Khalifah Abu Bakar. Dalam ucapan pertama dia. Ucap pertama. Jadi bermaksud sahabat-sahabat Nabi adalah berperanan sebagai check and balance kepada Khalifah. Jadi Ustaz boleh ulas tak tentang tu? Okey. Secara ringkasnya, pemerintahan Khulafaur Rashidin ini sebenarnya sangat unik. Sebab Khalifah itu, dia bukan macam raja. Khalifah tidak berkuasa mutlak. Sebab apa? Sebab Khalifah mempunyai penasihatnya tersendiri daripada sahabat dan juga rakyat dia sendiri. Bayangkan, saya boleh bagi contoh, Khalifah Umar, untuk Khalifah Umar ni, saya cerita tadi, Khalifah Umar kan, pembantu dia kata, Khalifah Umar ni miskin disebabkan jadi Khalifah. Jadi Khalifah Umar terpaksa melakukan sesuatu benda yang bertentangan dengan prinsip dia, iaitu Khalifah Umar meminta gaji daripada orang Islam untuk memberikan dia sedikit gaji. Sebab dia tak ada pendapatan langsung. Sebelum ni kan Khalifah Umar kan berdagang. Tapi bila mana Khalifah Umar ni berdagang, tak berdagang dah jadi Khalifah, mana semua pendapatan dia? Tak ada. Memang tak ada. Jadi Khalifah Umar meminta pada para sahabat. Dia nak cuba minta gaji sikit je, tak banyak, untuk keperluan diri dia. Sahabat kata, kau ambil lah sebanyak mana yang mungkin pun. Kau kan raja, kau kan Khalifah. Tapi dia still kata, aku nak sikit saja untuk aku hidup. Untuk aku hidup tau. Bukan untuk aku senang. Untuk aku hidup. Untuk aku hidup. Sebab apa? Sebab sedikit selimut, sedikit susu dan makanan untuk aku boleh makan seharian. Itu sahaja. Bukan untuk senang. Untuk hidup. Itu Khalifah Umar. Jadi kita lihat
kita katakan sebagai, apa soalan tadi? Check and balance. Check and balance. Jadi sahabat itulah antara Bukan semua ustaz ni. jadi itu check and balance dia. Kita lihat sahabat-sahabat menasihati khalifah. Bukan dan juga kita lihat bagaimana sahabat ni berperanan memberikan cadangan kepada khalifah. Kalau kita lihat antaranya isu pengumpulan Al-Quran. Kalau Sayyidina Uthman membukukan Al-Quran, mengumpulkan dan membukukan. Kalau sebelum tu ada lagi, iaitu mengumpulkan Al-Quran pada era Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Pada waktu itu, kalau siapa ingat, ada sebuah pertempuran yang melibatkan antara orang Islam dan golongan murtad, iaitu Musailamah Al-Kadzab. Dia mengorbankan ramai hafiz Al-Quran pada pertempuran Yamamah. Jadi dalam pertempuran ni ramai yang syahid. Antaranya Salim Maula Abu Huzaifah. Kemudian kita ada Zaid bin Al-Khattab, iaitu adinda kepada Sayyidina Umar Al-Khattab sendiri, syahid dalam pertempuran tu. Jadi ramai orang yang hafiz Al-Quran syahid dalam perang ni. Jadi apa yang sahabat-sahabat usulkan kepada Khalifah Abu Bakar? Kita kumpulkan Al-Quran. Pada awalnya Khalifah Abu Bakar menolak benda ni sebab benda ni tidak pernah dibuat oleh Rasulullah. Tapi atas usul dan nasihat dan check and balance yang dibuat oleh sahabat, iaitu Sayyidina Umar mengusulkan supaya dikumpulkan Al-Quran. Maka pengumpulan Al-Quran pun dibuat. Pada awalnya memang Khalifah Abu Bakar memang tak nak buat, tapi disebabkan usul yang dibawa oleh Sayyidina Umar sebagai sahabat dan juga merupakan seorang, kita kata sebagai sahabat, dan juga kalaulah ada Nabi selepas Rasulullah, maka kita kata Umar lah Nabi tersebut. Itu antara kebenaran Khalifah Umar ini sebagai check and balance bagi Khalifah ataupun pemerintah. Soalan saya yang terakhir, sebelum kita masuk pada sesi promosi buku, katakanlah 4 khulafa ar-rasyidin hidup pada zaman moden. Ustaz rasa bagaimana cara mereka berinteraksi dengan dunia moden dan apa yang mungkin mereka akan lakukan? Okey. Saya suka ambil contoh. Kalau kita tengok, kalau kita bayangkan ataupun kita imagine khulafa ar-rasyidin ni asyik perang. Ialah sebab keperluan zaman tu adalah untuk mempertahankan kewilayah mereka dengan perang. Tapi bila mana kita melihat pada era abad ke-21, era globalisasi ni, kita melihat sebuah jalan yang lain untuk menguasai yang lain adalah melalui diplomasi. Jadi kita lihat bagaimana sebenarnya pada era Khulafa ar-Rasyidin ini sendiri pernah berlakunya diplomasi. Diplomasi inilah yang mungkin kita boleh jadikan contoh jikalaulah Khulafa ar-Rasyidin ini wujud pada era moden ini. Apa diplomasi yang wujud? Kita lihat diplomasi yang dibuat oleh Khalifah ataupun Khulafa ar-Rasyidin ini, dia memberikan keadilan kepada semua. Memberikan keadilan untuk semua, bukan untuk sesetengah pihak. Terutamanya bangsa yang dikatakan sangat mulia tu kan, yang sedang menindas bangsa Palestin. Inilah konsep yang kalau Khalifah ataupun Khulafa ar-Rasyidin ini wujud pada abad ke-21 ini, mereka membawa konsep sebagai konsep kesederhanaan ataupun konsep diplomasi, yang mana diplomasi inilah yang menarik minat supaya mereka ini menjadi sebuah kuasa yang sangat kuatlah pada era sekarang ni. Kalau kita lihat diplomasi yang dibuat dan juga diplomatik yang dibuat oleh era Khalifah Umar, bagaimana kita lihat bagaimana Khalifah Umar ini mampu membuat 3 bangsa, iaitu Arab, Yahudi dan Kristian hidup sebelah-sebelah aman. Jadi bayangkan kalaulah dasar yang dibuat oleh Khalifah Umar ini dibawa kepada era moden ini, sudah tentu kita dapat mengecapi sebuah dunia yang aman dan tidak ada pertumpahan darah dan perpecahan dan peperangan lah. Kita lihat sampai sekarang di Palestin. Okey. Ustaz, saya bagi Ustaz masa lebih kurang 2 minit saja. Jangan sampai 2 minit, 1 minit, sebab kita nak masuk dalam serutan iklan. Kenapa orang kena beli buku Ustaz ni, Khulafa ar-Rasyidin? Pandang kamera Ustaz. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muqidul Izam. Saya merupakan penulis buku Khulafa ar-Rasyidin, Penakluk Rom dan Parsi. Anda boleh dapatkan buku ini di kedai buku seperti MPH, tak salah MPH, dan juga boleh dapatkan di Kinokuniya dan juga atas talian lah juga beberapa website atas talian kami juga. Jadi Shopee dan sebagainya lah. Jadi kenapa kena dapatkan buku saya ni? Yang pertamanya untuk mendalami Khulafa ar-Rasyidin ni secara pemula ataupun starter,
dia perlu membaca sumber yang banyak. Sumber yang banyak untuk menghadam konflik, menghadam strategi, menghadam kaedah peperangan dan sebagainya. Untuk itu adalah sangat sukar untuk bagi yang cuba nak minat sejarah Islam. Jadi dalam buku ini, saya cuba mudahkan secara ringkas, secara mudah, dan juga saya rangkumkan dalam ini juga terdapat peta-peta minda secara berlanjutan kepada pembaca supaya mereka dapat mengikuti flow kisah tu. Tak adalah jadi macam contoh, ada kes yang saya pernah jumpa, kenapa Sayyidina Ali dulu ke ataupun Sayyidina Uthman dulu? Kenapa perang Siffin berlaku dulu? Kenapa tidak berlaku perang Rom dan Paris dahulu? Jadi itu akan diselesaikan dengan, dalam buku saya ini, saya dah tulis dah flow ataupun ringkasan secara ringkasnya, flow dalam peristiwa dalam era Khulafa Ar-Rashidin. Dan juga saya terangkan dengan detail dan jelas dan ringkas dalam bab fitnah dan mihnah berkaitan dengan isu konflik di antara sahabat, iaitu Sayyidina Muawiyah, Sayyidina Ali dan Sayyidina Uthman. Jadi boleh dapatkan buku saya di Shopee dan sebagainya lah, supaya ni lah kita dapat memahami dan mendalami lebih dalam dan lebih lanjut untuk isu-isu berkenaan dengan Khulafa Ar-Rashidin. Okey. Kita dah sampai kepada penghujung kita punya sesi podcast pada hari ini. Saya nak ucapkan terima kasih kepada Ustaz Mukri Nizam sebab sudi untuk menghadirkan dirinya ke studio Patriot pada hari Jumaat. Lepas habis main Jumaat, saya dengan dia sama-sama kat masjid tadi. So saya bawa dia, culik dia datang sini. Jadi kepada anda dekat luar sana, kita tunggu episod akan datang bersama dengan tokoh yang akan membicarakan sama ada topik sejarah, sama ada topik geopolitik, sama ada topik sains yang merupakan niche penulisan Patrick. Kami akan cuba meringankan ilmu dalam siaran podcast kami hanya untuk anda. Kita jumpa dalam sesi akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.